Kaki pancing bila bini mengandung, dia berhenti pancing kerana dia percaya takut sakit mulut ikan. Allah Rabbi. Bini ngandung, jadi orang hak mancing, tak mancing lah. Takut kat mata kain kena mulut ikan. Takut mulut anak dia kat gigi, beranak kayak mulut. Faham? Ini semua ni mengaruh ke belaka. Nah, awak dah apalah mancing hobi hak jenis orang ngai gigi, dok nyanyi je. Faham? Ngandung kan 9 jam, 9 bulan. Faham? 9 bulan dok ngai gigi. Jangan dawak ni lah ikut JKK lah ni. Faham lagi? Ada leh gitu. Kena faham yang tak bolehnya sama ada isteri mengandung atau tidak, jangan zalimi hayawan. Itu maksudnya. Apatah lagi kalau isteri sedang hamil. Takut-takut Allah bayar cash. Faham tak? Adapun kerja mancing, mancing ya. Dah taki kena mulut, dah takkan nak makan ku ekor. Tekan makan ku mulut lah. Dah takut lah. Dia mu tulis senang di kertas, jangan kena mulut kau. Dia tulis biar ikan baca lo, bingung kan tengok. Nah, tak boleh khianat, zalimi makhluk. Faham lagi? Sama ada bini mengandung atau tidak. Dan lebih-lebih lagi kalau bini sedang hamil. Faham lagi? Tak ada khianat. Ngai boleh ikan buta beteng, dia ambil ikan buta buat darat. Tengok, dok ke berdosa? Dia cakap hang udang ku, udang 3 iyai kau. Dah apa dah mau nak ngai ikan dia? Ikan kakak ah. Dah tulis di kertas. Kakak sahaja. Orang lain jangan masuk dapur. Ha. Mungkin buah udang dia ikan butai duduk situ mungkin buah depan muka dia. Dia makan muka nak buat tak ada. Sampai 2 jam 3 jam tak mati ke. Nak petang kangen kering mampu. Tu zalim namanya. Ha, itu maksudnya.